Kita orang nak pusing lah satu Melaka je ni. Kita beraya ke mana ni? Sendayan. Cik, ni nama dia apa? Wajib. Kadang-kadang India buat kafe tu. Dah kecewa. Hai, selamat guys. Welcome to my channel. Interview. Hai, assalamualaikum guys. Welcome to my channel AW Harzik. Pagi ni kita akan cari sarapan tu macam kedai sarapan tu, restoran Madinah. So kita terpaksa jalan kaki sebab kereta tak boleh keluar. Kita masih di Melaka guys dalam projek beraya. Raya kita akan ke mana lagi kan? Ke Melaka ni bukan beraya lagi, ni berjalan. Tapi dalam projek nak beraya lah. Asam pedas selera kampung. Mak, asam pedas selera kampung bosor betul. Kita ni jalan-jalan dulu tengok. Kalau ada yang menarik perhatian kita akan singgah. Kalau tak ada kita patah balik tengok yang lain. Yang tadi. Tu dia. Nanya Abang Bani nak ajak tengok ni Narita Sari. Kita orang nak cari kedai yang macam pacak kemah gitu je. Sebab itu macam lagi style lah. Asam pedas lauk kampung lagi. Dia asam pedas Dia kalau tak asam pedas tak Melaka lah kan. Betul tak? Narita Sari guys. Yalah, kalau tak malam tadi kita pergi sini. Tapi masing-masing dah lepak. Kalau tak lagi cun-cun Cina korang. Nampak kedai lagi. Asam pedas lagi. Asam pedas orang kampung pula. Tadi tu selera kampung ni orang kampung. Mak ai segala kampung ada kat sini. Ada sate lah. Apa sate weh? Sahabat sate. Mak ai, kita orang dah pusing lah satu Melaka je ni. Mak ai tiba-tiba dah claim kita satu Melaka. Sate lagi. Memang tak ada rezeki lah semalam nak agak sate lah cerita dia. Sate banyak lah kat sini punya. Tapi tak ada rezeki nak dijadikan cerita. Memang tak ada rezeki semalam. Mungkin rezekinya lagi cantik pada hari ini. Kita tak tahu kan. Lenguh kat tangan kau. Menipu. Kedai tu nama dia mesti ada asam pedas. Kita dah pusing. Dia sebenarnya masih dekat kawasan hotel kita orang. Cuma dia macam pusing. Nampak? Saya betul Umar asam pedas. Saya macam mana pula. Memang saya power kan. Teka-teka nak buka kedai kat sini. Saya baru duduk sehari saya dah tahu lah. Update. Dah dapat sarapan guys. 1 hour later. Okay guys, so kita akan sambung beraya. Kita beraya ke mana ni? Sendayan. So kita baru nak keluar daripada Melaka. Kita akan ke Negeri Sembilan. Siapa pula? Nak ke depan pula budaknya. So nanti kita update sampai ke Negeri Sembilan, okay? Okay guys, sekarang kita dah sampai di Negeri Sembilan Lagi sikit je nak sampai rumah yang kita nak beraya. Tapi sebelum tu pekana lu cendol dengan goreng pisang. So saya nak pergi beli jap. Let's go. Yahoo. Sian makcik, tengok aja anaknya gila. Jom. Goreng pisang. Cik, ni nama dia apa? Wajib. Kadang-kadang India buat kafe tu. Yang makan steak. Ini pegangannya. Yang ni kira berapa? Itu RM5. Boleh lah ambil RM3. Wajib. Okey, boleh. Tak apa. Nak tengok ni. Dia ada cendol juga.
Oh, cendol dia. Cung minum kan. Okey. Pegang ini. Oh, pegang ni. Okey. Plastik itu supaya dia tak tumpah. Okey, boleh. Apa? Kena. Sepakai. Tengok guys. Kita dah dapat cendol kita. Cendol tu memang syahdu lah guys. Memang syahdu lah cendol dia. Kita kena dulu sebelum gerak. Tengok cendol dia guys. Dengan ada gaun pisang dengan wadik. Wadik lah. Saya rasa saya dengar Wadik tadi. kan Masin? Wadik. Wadik lah. Badai. Ha? Tahu tak badai tu apa? Apa? Bentuk macam donat ke? Donat. Itu yang kita tak pernah makan. Dia macam magelek tapi dia bentuk donat. Cuba try. Mana? Tu. Ayo badainya je beli. Tak saya. Badai. Ni bendanya. Ada gambar. Semua orang cari tak jumpa. Rasa. Memang kan baik rasanya. Dia kata kenyang tau. Makan dua dah kenyang. Tak, gantung sayang. Dia macam magelek tapi dia Makin tak. donat. Tu color. Okay guys, ni dekat cendol Kak Yam dekat Negeri Sembilan. Dekat kawasan mana ni? Rantau. Tak yam. Rantau lah, jalan Rantau Linggi tu. Atau ni bom. Tulis sebelah BHP guys. Kalau korang nak rasa macam style cendol dia macam padu ke? Padu. Cendol dia padu guys. Cicahnya apa? Saya kari. Tak ada cicah. Tak ada cicah eh? Bintang pun tak ada cicah. Tak cicah tu. Ya, tak ada cicah. Mana pandai kita makan tak ada cicah. Johor jadi cicah. Ini mana jadi cicah? Padu lah cendol dia. Kau mesti ada kadang-kadang. Cendol Kak Yam. Saya rasa dia cicah dengan cendol ke. Mesti ada kat sini. Ni varing eh. Ya, jangan gigit. Saya rasa sikit. Wow, nampak rangup. Dalam dia ada bawang, lepas tu ada sayur. Sayur apa mak? Kucai eh? Daun bawang kot. Daun bawang kan? Takkanlah dia jual tak ada sos. Buat dia sedap. Cuma kalau ada cicah sedap. Mesti ada. Macam mana rasa pisangnya? Bila orang Johor makan pisang goreng di negeri orang lain, Tak ada cicah. tak cicah, mencari cicah. Tapi tebal. Tapi tebal. Dia potong dua je. Cuma itulah. Ni hantu cicah dia dah kecewa. Tengok makcik ni menikmati negeri orang. Makan negeri orang. Budak tu meniduri. Tapi pisang dia sedap. Cuma kalau ada cicah sedap. Ni POV orang Johor bila makan pisang tak ada cicah. Kita dah sampai untuk rumah yang kita nak pergi beraya. So kita beraya dulu guys Okay, bye bye. Yeah. Okay guys, so tamat sudah kita punya video untuk kali ni. Yang mana dah tengok daripada awal sampailah habis. Terima kasih. Yang mana baru je tengok channel ni, korang boleh tengok video-video saya sebelum ni. Terima kasih korang yang support. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay guys? Komen banyak-banyak kat bawah. Okay, bye.